Okey geng, datang lagi MVX V3. Motor baru keluar kedai semalam pukul 6 petang. Dia keluar kedai, datang terus dekat Roy Garage, terus buat fork 2 inci. Owner request 2 inci. Memang ruwet gila mat. 2 inci. Lepas tu handle dia nak turun paling rapat sekali. Okey, nampak tu. Alright. So tengok belakang. Cun-cun. Okey, memang rapat gila. Motor baru. Okey, semalam meter dia kosong-kosong. Hari ni baru 500 meter je. Okey. Tadi aku pusing daripada bengkel dia. Sebab nak tak nak kena bawa agak. Jadi akulah yang merasmikan motor ni. Right. So, motor TikTok baru. Macam mana geng? Korang motor dah beli lama? Bila lagi nak motor handle? Jangan banyak fikir. Datang je dekat Roy Garage. Cun-cun, motor korang akan handsome macam ni. Macam mana? Nak tak nak? Berada ni beli motor dia tak sempat bawa lagi pun dah terus buat dekat Roy Garage. Okay, fork 2 inci, handle turun habis. Berminat Roger.